hak veteran yang bertugas sebelum 1 Januari 2013. Jadi hak ni kena buat. Sebab apa? Gaji pencen dia tak setara dengan yang selepas 2013. Yang lepas 2013 macam saya ni untung. Tetapi yang nak mampu pula. Yang nak sengsaranya yang tu. Jadi saya tak kisah. Saya pun I'm not fighting for myself. I fighting for my soldier. All soldier. Minta maaf, ya betul. Saya memang cakap macam tu. Jadi saya mohon sangat-sangat MINDEF bawa pada MAT. Mahkamah tak larang pun. Pasal apa nak larang MAT yang kita punya? Bawa bincang, tengok berapa sebenarnya. Tak banyak dah. 10 tahun lebih kita terima 2%. Start pada 2013 sampai 2022 kita terima yang 2%. Baru ni SSPA lagi 8%. Kalau bagi pun sikit aja, bukannya banyak. Tak banyak. Cuba buat penggerak betul-betul. Terima kasih Menteri. Dan saya fikir skim pencen di perkhidmatan ketenteraan kita tidak terkait dengan apa yang disebut tentang skim baru bagi perkhidmatan awam itu. Kerana kita tahu di perkhidmatan ketenteraan itu mungkin ada keperluan utama. Sebab itu di perkhidmatan ketenteraan kita, terutamanya di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia itu, kita masih, terutamanya di ATM itu sendirilah, tentera-tentera kita. Jadi kita fikir kita akan kekal dengan skim pencen kita. Jadi ini antara keperluan-keperluan. Tapi saya ingin menyebut kepada Ketereh sedikit. Saya tak nafikan bahawa antara cabaran kita, semacam saya sebut, lebih daripada 12 tahun. Tapi kita juga harus melihat juga, jikalau saya mula menyertai Kementerian Pertahanan ini, saya berjumpa dengan mereka yang membawa kes ini ke mahkamah. Sebab itu kalau kita lihat, bagi saya, kita sudah hampir ke penghujung kepada kes ini. Dah buat ketetapan dan kita dah bawa kepada Mahkamah Rayuan dan seumpamanya. Jadi saya fikir setiap anggota veteran yang membawa kes ini ke mahkamah, seperti mana yang selalu kita sebut, itu adalah hak mereka. Kita harus menghormati itu. Dan macam tadi disebut oleh Ketereh, ya kita nak tambah ke, kita nak kira ke dan sebagainya, kita tunggulah keputusan mahkamah, itu saja. Sebab itu yang terbaik bagi mereka. Dan kita harus sebagai sebuah kerajaan, itu telah tanggungjawab kita. Dan mereka bukan baru, mereka tunggu berbelas tahun. Dan kita sudah sampai ke penghujung daripada kes itu, saya fikir di Mahkamah Rayuan itu. Dan bila dia membuat keputusan dalam masa yang sama, saya fikir kerajaan, macam saya beritahu tadi, komitmen kita adalah kita harus melihat kepada keputusan itu. Dan apa pelan tindakan kita ke hadapan. Jadi saya akan mengambil kira, saya tak nafikan, saya akan mengambil kira pandangan-pandangan termasuk pandangan Ketereh, apa formulanya, bagaimana kita boleh membantu veteran kita. Sebab saya tak nafikan, di samping kita melihat kepada 89 anggota veteran yang membawa kes ini ke mahkamah, yang melibatkan 89,000, tapi saya fikir ada 230,000 juga harus kita berikan perhatian. Saya tak nafikan keutamaan yang diberikan oleh Yang Berhormat Ketereh tadi.